demi untuk tidak menggalakkan orang itu kerap berhutang kecuali dalam keadaan penting, darurat, maka janganlah seseorang itu mudah untuk berhutang. Zaman kita sekarang, orang lebih suka berhutang. Dan hampir ramai daripada orang yang hidup di zaman kita sekarang mesti ada hutang. Kalau kata baginda Rasulullah SAW ketika didatangkan satu jenazah dan ditanya, diminta untuk salat jenazah, Nabi bertanya, "A'alaihi dain?" Orang ini ada hutang? Ketika diberitahukan, "Na'am ya Rasulullah," ya, dia ada hutang. Nabi bersabda, "Sallu ala sahibikum." Kamu salat untuk orang ini. Nabi tak salat. Bukan Nabi nak haramkan salat kepada orang yang punya hutang. Kerana salat Nabi kepada orang yang mempunyai hutang itu adalah merupakan syafaat Nabi kepada orang yang disalatkan, sementara orang ini mempunyai tanggungjawab kesilapan atau hak kepada orang lain, bukan kepada Allah. Sementara hak orang lain itu adalah mesti ditunaikan ataupun dimaafkan oleh orang tuan yang punya hak, maka Nabi enggan untuk salat kepada orang yang mempunyai hutang agar supaya apa yang menjadi hak kepada orang yang menghutangi itu ditunaikan seperti mana mestinya, dengan maaf ataupun dengan dibayarkan. Nabi tak ada hak untuk nak menjamin hutang, tanggungan hutang orang itu daripada orang yang menghutangi dengan digugurkan langsung oleh Rasulullah. Itu hak orang yang mempunyai hutang. Maka seorang sahabat dalam riwayat yang akan mengatakan, "Alayya dainuhu ya Rasulullah." Saya jamin hutang orang ini. Satu hari diriwayatkan, ada beberapa riwayat yang saya tahu adalah riwayat daripada Qatadah yang menjamin, penjaminnya. "Ya Aba Qatadah, kau dah bayar hutangnya?" "Ya Rasulullah, saya belum ada rezeki." Setiap Nabi jumpa, "Aba Qatadah, kau dah bayar hutang orang itu?" Dia menjawab, "Saya belum dapat rezeki." Setiap kali nampak Nabi, ditanya oleh Rasulullah, "Dah bayar hutangnya?" Sehingga Abu Qatadah malu nak jumpa dengan Rasulullah. Setiap kali jumpa ditanya, "Dah bayar hutang?" Setiap kali jumpa. Maka Abu Qatadah itu bersembunyi untuk tidak terserempak dengan Rasulullah, untuk ditanya sementara dia belum mampu lagi nak bayar. Sampai ada rezeki, dibayarkan hutangnya, baru dia datang jumpa dengan Rasulullah. Pertama nampak Rasulullah, "Agadaita dainahu?" "Kau dah bayar hutangnya?" "Al-ana ya Rasulullah, baru saja aku bayar." Nabi jawab, "Al-ana baru dajildu." Sekarang juga baru mula sejuk kulit orang itu yang berhutang itu.